Assalamualaikum tuan. Okey, minta maaf tuan sebab kerja agak banyak jadi agak lambat siap. Tapi hari ini saya akan test van ni. Selepas saya test, kalau semuanya cun, besok dah boleh ambil lah. Okey, saya nak info dulu Sebelum ni kita nak start tak boleh, bateri tak ada. Kita pun cas bateri. Bila dah cas bateri start kosong. Rupanya masalah ada ignition wire ataupun ignition switch punya wire dah rosak. Jadi kita tukar baru dan dah boleh crank. Sekarang boleh crank tengok dan boleh hidup dah pun. Okey, saya nak cerita dulu satu-satu berkenaan van tuan ni. Okey, saya nak tunjuk Yang ini dia panggil ignition wire, saya dah ganti. Lepas tu saya cakap pasal masalah contact point ni payah nak dapat yang original dan saya tak boleh dapat. Saya cadang ganti elektronik. Tuan pun kata elektronik nak masuk yang Taiwan. Saya dah masuk. Ini penapi petrol dengan hose semua ganti. Okey, kabel plug ni kenapa diganti? Bila kita dah hidupkan, ada kebocoran api kejap saya tunjuk. Ni semua hose yang saya ganti Semua hose yang saya ganti, hose petrol. Barang dia kat situ. Okey. Kenapa saya ganti kabel plug tu? Apabila saya hidupkan van ni, ada spark api dekat sini. Bermakna dia panggil leak current wire plug ni bocor. So saya buat keputusan tukar kabel plug. Dan bila tukar kabel plug dia elok. Okey, sekarang ni hasil dia. Okey, sekarang ni saya nak test drive van ni. Saya bawa pusing 1-2 round highway. Tengok kalau dah okey, besok tuan dah boleh ambil lah. Okey tuan, terima tu. Okey tuan, kita test drive van ni. Kita agak pusing 1 round. Tengok macam mana. Ada semput lagi ke tak, ada power ke tak, saya akan info lah. So kita cuba masuk highway. Tapi apa yang saya dengar, enjin ni memang kurang smooth. Sebab sebelum ni pun saya dah info kan, minyak hitam ni macam mungkin tuan tak service on time. Mungkin lah. Saya just info apa yang saya rasa, apa yang saya jumpa semasa pemanduan. Saya akan bagi tahu semua. Tuan, kita masuk highway sikit. Dengar bunyi enjin. Enjin agak locking sini. Okey, tuan tengok tempat ni. Sini. Cover enjin pun tak pasang. Ni nampak lagi sini. Nampak enjin kat bawah saya tu. Cover enjin tak pasang sebab in case kalau apa-apa berlaku saya boleh check. Tiba-tiba dia mati ke, tiba-tiba dia semput ke. Time tu juga saya kena check. Okey, sekarang kita sambung lagi test dah. Sekarang memang senyap Okey, kita pusing 1 round Ini sekarang senyap.
saya test drive ni lebih kurang pergi balik dalam 10 km. Jadi dalam 10 km tu kalau anda kata AC pump ke ataupun distributor tak bagus, biasanya bila panas dia akan effect, dia akan jacking. So kita akan test. Ada lagi tak ada jacking ke dia sempur ke, kita test. Tuan, alhamdulillah saya dah buat test drive satu round ni. Saya rasa pemanduan ni lebih kurang dalam 10 km tak lari. Dan kita cuba bawa laju. Bawa laju okey juga. Temperature pun okey, dia tak ada mati, dia tak ada sengut. Laju pun boleh pergi, tapi enjin memang bunyi agak knocking lah. Jadi memang tuan boleh ambil dah besok.